Selamat tengah hari guys. Sekarang kita berada di perkebunan. Kita pergi cek dulu ada buah tak ada buah untuk kita panen minggu ni. Setelah aku amati betul-betul buah dia banyak masak, jadi kita perlu buat tuaian lah dalam minggu ni supaya buah ianya tidak buruk ataupun gugur. So aku dah tengok sepokok, jadi ada harapan untuk kita panen pada minggu ni. Sambil tu kita tengok keadaan kawasan ini masih penuh digenangi air. Hari ini aku cek saja, aku tak dapat buat apa-apa. Ini kita jalan-jalan saja di dalam kebun. Bila kita tengok keadaan pokok-pokok dia ni, pokok dia agak tidak terawat. So lepas ni aku kena buat perawatan semula lah kat pokok ni. Tengok banyak yang masak. Okay guys. Satu pokok ada 3-4 tandan ni, okey lah. Boleh lah. Tuh. Ini terbantut agaknya. Ini okey dah. Sana tu dah. Sepertinya dah gugur. Dah dimakan binatang. Tuh. Tengok. Besar dah dia punya tandan. So jadi kita kena cepat lah ambil buah dia ni. Sayang. Ni kesan-kesan banjir. Air banjir. Ni aku tanam sebulan yang lalu. Nampak cantik, bagus. Ni aku tanam untuk menggantikan mana yang tidak berapa bagus lah, pokok dia yang besar, yang terkena serangan kumbang apa semua. Rumput masih agak tinggi ni. So jadi kita kena buat tuaian dulu, lepas tu baru kita akan uruskan dia punya rumput ni. Di satu ni ada satu penyakit lagi ya dekat daun ni. Tak tahu ni jenis apa, kulat ke apa. Nanti kita carikan dia racun kulat lah. Aku dah sampai ke hujung ni. Yang ni agak kurang kecil-kecil. Ni okey ni. Ni boleh. Masih terkena banjir hari tu ni. Tu air dia masih bertakung. Kita tengok keadaan pondok kecil kita. Aku punya wheelbarrow. Ada lagi. Wheelbarrow aku ada lagi. Inilah yang aku tak suka banjir. Bila banjir dia membawa pelepah-pelepah mati ni. Tu dia sangkut dekat pokok. Bila pelepah-pelepah mati ni sangkut dekat pokok ni, dia akan mengundang serangga-serangga perosak lah. Macam semut ke apa, Cik Siti ya. Semua ada sembunyi kat situ.
Tengok pokok dia ni tak berapa bagus ni. Lagi satu, aku dah lama tak buat perawatan. Semua racun serangga apa semua aku dah lama tak buat. Memandangkan faktor cuaca agak. Tengok ni. Tengok pelepah ni. Ni bila terkena apa? Makhluk perosak, pelepah dia akan mati macam ni. Dia akan patah. So jadi aku kena keluarkan. Mengganggu. Tengok. Inilah bahana dia. Bila kita nak panen susah bila banyak tumpuk-tumpukan ni. Apa boleh buat lah. Kita tengok dulu dan sekeliling. Buah-buah ada pun banyak masak. Kira-kiranya pada hari Sabtu ni kita akan buat proses tuaian. Tuh tengok, aduh, ada yang dah masak ranum dah ni. So kita kena cepat. Selepas kita buat tuaian nanti, aku nak buat pembajaan. Tunggu cuaca bagus sikit sambil kita membuat tuaian nanti. Selepas buat tuaian, kita akan buat perawatan lah dekat pokok-pokok dia ni. Kesian pula aku tengok dia dah mengeluarkan hasil, tapi kita tak rawat. Kesian dah. Ikan banyak dah berbuah dah ni. Tapi ada yang teruk kena timbus pasir tu, memang susah. Harap 2-3 hari ni cuaca bagus lah. Cuaca tak hujan. Sebab kalau hujan, kawasan ni akan digenangi air dan proses pengeluaran buah dah akan susah lah nanti. Banyak pokok aku tak cantik ni. Oh tu dia. Tuh. Dah gugur. Pokok dah okey dah sebenarnya, cuma ada 1-2 lagi yang kena serangan kumbang ni. Dia punya pelepah tu habis patah. Kalau ikut perkiraan dari selepas aku panen yang sebelum ni, ini dah dekat 1 bulan lebih dan baru aku nak panen sekali. Dan pelepah-pelepah ni jangan kau orang ingat aku tak susun pelepah. Aku dah susun. Tapi kena banjir. Bila banjir datang, dia hanyut. Bila dia hanyut, dia sangkut dekat pokok-pokokku ni. Oh. Ni kalau macam ni sayang. Tak apa. Sehari 2 lagi kita akan settlekan semua ni. Moga-moga ianya banyak lah. Sebab yang last hari tu aku panen, ianya sudah menjangkau 1 tan 200 kilo. So yang ni memang korang jangan terkejut. Kawasan ni memang subur dengan rumput dia ni. Tapi jangan risau, selepas kita buat tuaian, kita akan buat selenggaraan berkala.
Itu yang ku tanam hari itu gak. Bak sini tengah-tengah kosong. Hari itu aku udah tanam tapi mati. Jadi aku gantilah dengan tanaman yang baru. Dan kosan sini memang terkena banjir. Banjir dan pasir dari sungai naik ke sini. So memang agak menyusahkan untuk proses tuayan nanti. Memang mengganggu lah. Ikutkan nih semua tengok di bawah tuh. Cuman nak panen tuh. Cuman nak ambil buah tuh. Tuh ya. Tapi nanti kita akan clear kan. Kita akan pruning balik ya. Buang pelepah-pelepah ada yang bawah. Nah nih. Ini dampak dari ni kumbang. Aduh. Geram jangan kumbang. Tunggu dah. Sini bukan pastikan nanti ianya clear lah masa nih. Bagi dia cepat sikit naik batang nih. Banyak benda yang kena buat nih sebenarnya. Cuma itulah faktor kekangan masa. Tuh. Memang nih angkara kumbang nih. Habis dia punya pucuk nih. Sayang loh. Oke guys, apapun moga-moga lah kebun aku nih sentiasa memberikan hasil yang lumayan dan memberikan satu kepuasan rezeki. Sebab kalau ikutkan dari segi kenangan, pengalaman, memang aku banyak berhabis di sini ya. Dia faktor penjagaan nih sebenarnya. Kalau kita sentiasa ada selalu pergi kebun hari-hari, kemungkinan taklah jadi begini ya. Tapi ini taklah teruk sangat. Cuma sayanglah pokok ni tengah sedang mahu berbuah. Tapi kadang diganggu oleh serangga-serangga perosak tuh yang jadi masalah. Sebab kita tak jaga sepenuhnya. Tapi tak apa. Jadikan ini satu pelajaran dan pengalaman. Semoga kita perbaiki dari masa ke semasa dan semoga lebih baik di masa-masa akan datang. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe biar jadi channel. Biar sampai maju ke depan dan terus semangat memberikan info serta berfungsi pengalaman dan kenangan. Salam sayang buat semua. Bye-bye.